Okey geng, sampai geng. Jumpa lagi bersama aku Saing lagi macam biasa geng. Aku nak turun mancing geng. Aku dari berdua bersama Abang Hamdan. Dia on the way datang. Sekarang ni dalam pukul 10 lebih dekat pukul 11 geng. Aku nak turun awal geng, tapi hujan geng. Ini jangan dia turun lagi je lah. Aku dari nak ketuk-ketuk microjig lagi. Biasa lagi aku bawa microjig 10 gram, 15 gram. Jangan atas spot. Semoga ada strike ni geng. Stay tune guys. Semoga ada strike yang padu-padu nanti. Alright. Janganlah hujan. Okey geng, aku dah sampai spot geng. Biasalah aku pakai 15 gram. Aku sini bersama Abang Hamdan. Lama geng tak turun ada, setahun lebih rasa. Try ketuk-ketuk dulu kat sini geng. Semoga ada. Kita ketuk-ketuk bawah geng, cari spot dia. Kalau jumpa spot, sedap mancing. Ikanlah wahai ikan. Di manakah dia berada? Cuaca mendung geng, cuaca. Hujan lebat tadi. Okey, strike pertama. Kasar ni. Kasar. Strike pertama. Abang dan kita, strike pertama. Woi, kerapu lah. Mantap. Jerk yang kedua dah strike geng. Mantap. Okay, kita cari lagi. Aduh geng Come on, makan lagi wahai ikan. Strike kedua geng, Je nak. Lama tak ketuk je pasal ni. Aku butuh geng tengah ikat perahu ni. Buat leader. Dia strike geng, terbaik. Mantap. Rindu setahun rasa tak turun ni. Main microjig dengan aku geng. Alright. Kasar ni, kerapu ke? Je nak lagi geng. Strike ketiga geng. Dia gasak lagi geng. Dia kata, baik bang. Strike ketiga. Right, mantap. Strike lagi geng. Dia nampak ekor lah geng. Jenak. Oi, kasar. Saiz padu geng jenak dia, tengok. Oi, padu bang Saiz teluk geng. Mantap bang. Rindu geng. Lalu WhatsApp aku bila. Ni aku bawa dia geng. Lama dia tak turun geng. Mantap bang. Ada juga rezekinya ni hari. Loncat geng ikan. Kita cari lagi. Ya ada ni bawah ni cuma cuaca je mendung sikit geng. Boleh cari adik ni borong aku tak silap. Aku dah nak ambil balik set lah ke borong. 20 gram boleh pakai. Ketuk lagi bang, ketuk lagi. Jadi kat bawah ni main-main. Tak boleh tahan dia, tengok jig tu berjoget-joget. Mana dia lagi? Makan lagi.
je, janganlah hujan. Mana dia sudah lari? Cari strike lagi, geng. Aduh, kena. Alah, ada. Okey. Ada, geng, ada. Akhirnya strike juga. Dah dekat bawah ni, geng. Alhamdulillah. Ada juga. Sikit je kena bibir, geng. Aduh. Cari lagi. Dia ada, geng, tapi lambat sikit makan. Dia ada. Spot yang kita tadi trending aku dapat tu. Makan lagi ikan. Makan lagi, wahai jinak. Manakah dia? Ada sambaran tak kena ni. Ini rumah. Padu talang dia. Dua talang 2 ekor ni. Ayan. Syo. Faham. Talang 2 ekor, geng. Aduh. Kasar talang dia. Mantap. Strike lagi, geng. Talang. Ya, talang tak terbang pun. Jangan lambat. Masuk kayu. Talang, geng. Fly. Naik terus. Yeah. Talang, geng. Pada 3 ekor, 4 ekor talang. Alhamdulillah. Hak kurang nanti talang. Tak apa. Jadi ada strike. Jadilah. Cari lagi, geng. Strike. Urara. Kau talang makan urara.
Simpan dulu dalam tong tu lah. Nanti nak balik kita lepaskan balik. Syok dalam ni dulu, campak Baby. Yang besar-besar sudah habis, tinggal baby. Bela dulu geng, nanti nak balik biasalah aku lepaskan geng. Biasa macam tu. Masuk air, kasih dia air. Betul. Nanti nak balik kita lepaskan dia. Kita nak istirahat lagi geng. Ni air dah stop ni. Nak surut lagi lagi. Semoga tambah-tambah lagi geng. Wah. Dia nak tak ada. Abadan layan talang ni geng. Lepas ekor geng. Layan talang. Bulu bawah main dasar nak kurang Tak ada yang sawah, lepas ekor je tadi. Mana tadi nak ni? Ke air dah penuh dah, tak ada harus ni rasa-rasanya. Tak ada harus. Kita tak nak makan, kita tunggu sekejap lagi. Tahu sekejap lagi air dah ada harus, boleh makan balik je. Makanlah wahai ikan. Cuaca pun mendung ni geng. Jangan langkah hujan. Oh, itu rumah. Ada tempat. Sangkut. Malu-malu. Sok. Jangan kendur ni habis ni. Oh, putus. Apa cakap? Alu-alu geng. Kendur je dia ketis putus. Alu-alu. Dia pun je kat sini. Patut senyap kita tadi geng. Aduh, rambut talang geng. Rambut talang geng. Oh, petang cuaca angin kuat sikit ni Oh, mesti siang ni dah. Tapi boleh mancing lagi lah. Kita start lagi geng. Right. Ikan dah tak makan geng. Ketuk-ketuk pun tak makan. Okay lah, nanti aku share hasil lagi. Air agak surut ni, ikan kurang lah geng. Tu tak makan, bukan kurang, tu tak ada. Okay, nanti aku share hasil geng. Right. Okay lah geng, habis dah trek ke mancing Susah geng cik ikan ni geng. Ketuk-ketuk pun ada tapi kurang geng. Adalah tapi strike, tapi kurang. Aku bersama Abang Hamdan kita, Abang Dangkah kita. Okay geng, aku terus tunjuk hasil lagi geng. Walaupun tak banyak tapi ada. Dapat 4 ekor talang, 1 ekor kerapu, 6 ekor anak tanda geng, anak jenak. Casting bersama Abang Dangkah kita. Betul lepagian. Ya betul lepagian. Dah setahun ni aku tak turunkan dia. Ada juga yang kecil ni geng. Yang kecil ni aku tak ambil lah. Biasa aku akan lepaskan balik. Sebab dia kecil lagi kan. Kita akan lepaskan balik. Ada 2 ekor. Lepaskan lah biar dia besar dulu. Right. Ada masa aku lagi. Jangan lupa like, comment, share dengan saya. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum. Right.